Kita sedang menanti hitungan hari untuk Arafah, untuk menyempurnakan kerja haji kita. Dan syaitan dia tak suka benda tu. Syaitan ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada dalam ihram, Nabi berada di Wadi Uranah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat khutbah di Arafah, apa kata Nabi? Lebih kurang mafhum hadis, Nabi menyebutkan sebuah perkara yang besar, bahawa syaitan telah berputus asa ke atas agama kamu. Perkara besar di atas agama kamu. Syaitan, kata Nabi, dah berputus asa dengan benda besar daripada agama kamu. Tetapi berhati-hatilah, kata Nabi, terhadap perkara-perkara kecil daripada agama kamu. Apa dia perkara-perkara kecil tu? Benda yang mungkin kita rasa sambil lewat, yang menggoncang hati kita, akhirnya menyebabkan salah mulut, salah perkataan yang keluar daripada mulut, salah perbuatan yang keluar daripada perbuatan kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, penting sangat untuk kita letakkan hati kita dalam banyak nasihat. Duduk dengan nasihat-nasihat. Yang bercakap pun perlukan nasihat, yang mendengar sentiasa kena dengan nasihat, supaya hati kita betul dengan keadaan yang sepatutnya kita buat dan sedar dengan ujian yang sedang Allah bagi.